Jangan korbankan kedaulatan negara dan daya saing negara. Kenyataan yang MITI buat baru-baru ini membimbangkan. Seperti mana yang dilaporkan, seolah kita mahu memujuk Amerika dengan mengorbankan perolehan kerajaan, melonggarkan sektor halal, bertolak ansur dalam agenda Bumiputera. Ini yang dikatakan non-tarif barriers itu. Yang jerit-jerit ni pasal apa? Depan tu kan ada mikrofon. Kalau cakap slow-slow pun satu dewan boleh dengar. Oh, ini pasal non-tarif barriers ya. Malaysia sebenarnya memang bersedia untuk berunding tentang halangan bukan tarif ataupun non-tarif barrier. Tapi non-tarif barrier ini bukan setakat isu halal, perolehan kerajaan dan hak Bumiputera saja. Ada banyak. Cuba rujuk balik laporan USTR National Trade Estimate Report 2025. Yang lebih penting, kita baru bersetuju untuk berunding. Butirannya pun belum ditentukan lagi. Ini pengkhianatan dan jual maruah bangsa kalau dibuat. Uish, ganas dia YB. YB pernah berunding tak? Saya bagi contoh. Saya nak jual buah macang. Buah bacang. Orang offer nak beli kat saya RM26. Saya kata kalau setakat RM26 ni boleh belalah. Tak layak beli bacang. Duk macang pun tak layak. Sebab bacang saya ni special. Kalau nak beli kena bayar paling kurang RM103. Belum lagi start tawar-menawar tu tiba-tiba ada orang menyampuk. Kalau kamu jual buah ni RM26, kamu ni pengkhianat. Ya? Apa agaknya reaksi penjual tu? Kau ni gila ke? Aku tak setuju apa-apa lagi dah kena label pengkhianat. Macam itulah lebih kurang contohnya ya. Tapi memandangkan Yang Berhormat Macang dah bangkitkan 3 perkara tu, saya kongsilah jawapan saya di Parlimen. Sebenarnya ada isu perjudian halal itu dibangkitkan oleh Amerika Syarikat, terutama dalam report dia lah yang National Trade Estimates sebagai salah satu halangan bukan tarif ataupun non-tarif barrier. Kita dah tegaskan kepada mereka bahawa kerajaan akan terus mengekalkan standard tu. Standard tu kita akan kekalkan yang mematuhi syariah, yang memelihara kepentingan pengguna terutama di kalangan umat Islam. Walau bagaimanapun terdapat ruang penambahbaikan ya dari segi proses yang boleh dilaksanakan supaya ia lebih efisien dan tidak menjejaskan aliran perdagangan. Ini kita setujulah. Begitu juga dengan isu-isu non-tarif barrier mengenai procurement kerajaan, begitu juga dengan isu-isu hak-hak Bumiputera. Itu kita punya red line lah. Dan kita terang-terang maklumkan kepada mereka manakah isu yang kita tidak boleh pertimbangkan lah dalam isu non-tarif barrier. Kita ada sebut mengenai isu Bumiputera, kita ada isu procurement kerajaan juga dan beberapa isu lain lah. Tetapi pada masa yang sama ada juga isu-isu yang kita perlu beri pertimbangan. Contohnya halal tadi, kita mungkin kena lihat semula. Saya ringkaskan, kerajaan akan kekalkan standard halal, tetapi kita akan cuba tambah baik proses kelulusan agar ia lebih efisien. Yang kedua, tiada kompromi dalam isu perolehan kerajaan. Dan yang ketiga, tiada kompromi dalam isu hak Bumiputera. Dalam rundingan ini, kita tidak akan bersetuju kalau ia tidak menguntungkan negara kita. Saya harap jawapan ini cukup mudah untuk Yang Berhormat faham. Kalau perlukan penjelasan lanjut, saya boleh terangkan semula. Ya, tak perlulah kita jerit-jerit ya.